Assalamualaikum bosku. Okey. Sebelum ni saya dah buat video review tu kan, G10 IQ V4. Okey, sekarang saya nak buat comparison sikit. Modem G10 IQ V4 yang baru sampai ni, yang complete punya lah, bukan yang tester saya tu. Yang tester saya ni barai gini kan, tak ada fan. Lepas tu dia punya heatsink nipis. Jadi kita test yang proper punya, yang untuk dijual punya. Macam ni lah untuk dijual punya. Yang ni saya ambil sebagai sampel saya untuk buat video apa semua. Okay. Sekarang saya pakai Arka. Tempat lebih kurang sama lah kira. Duduk gini je kan. Lepas tu halangan tak ada benda sini. Okay. Tempat lebih kurang sama. Arka ni saya buang. Sebelum ni pakai antena. Jadi compare dia tu tanpa antena lah dua-dua. Lepas tu SIM card dalam sini Yes Flexi, dalam sini Yes RM30. Sama lah kira. Server yang sama, SIM card yang sama. Dia kena ikut, tak ada beza apa-apa pun. Pada speed, pada cap ke apa semua tak ada beza kalau untuk 5G. Okay, jadi sekarang ni kita pakai Arka punya port 1G. Okay. Okay, kalau kita tengok Arka ni saya set 5G NSA lah. Sebab bagi saya, tak tahu kat sini ke ataupun memang 5G NSA tu adalah yang terbaik untuk dalam banyak-banyak 5G berbanding dengan 5G SA. Bagi saya memang 5G NSA adalah terbaik. Dia paling laju. Okay, ni NSA lah. 5G NSA B28 gabung N78. Okay, jom kita tengok speed. Okay, ni satu je pakai LAN Wi-Fi tutup, lepas tu lampau lain tak wujud. Okay. Ni speed dari Arka, duduk sebelah ni je. Ni kita dah on standby, nanti kita ambil LAN tu, kita letak sini. Okay, ni speed dia Okay, untuk video ni, comparison ni kadang-kadang tu dia berbeza tengok pada tempat juga. Dia macam mana nak cakap. Kadang tu saya test kat sini modem ni yang laju. Kadang-kadang tu jangan ambil 100% sangat apa yang saya test kat sini. 100% bosku ambil nak suruh dapat sama dekat tempat bosku. Dia kadang-kadang tu efek signal lain sikit, dia akan jadi lain. Okay. Kalau kita tengok kat sini, download 306, upload tinggi gila 84. Okay, lagi. Kita test banyak kali, 3 kali ke 4 kali ke. Okay, ping 24. Speed ada naik lagi tu. .386 download. So far bagi saya CPU ni not bad lah. Dia boleh lawan CPU Qualcomm. Memang not bad. Tu je boleh cakap. Oh, saya ada V3 tapi tengoklah nanti kalau video tak panjang sangat kita on V3. Saya pause, lepas tu saya on V3. Kita compare sekali V3. Okay, lepas tu 386 download, upload 72. Okay, lagi kita try lagi. Arka kalau cabut antena tu signal jadi kuning. Kadang-kadang bertukar biru. .388 .39 download, upload Arka terbaik. 80 upload. Alhamdulillah. Okay, ni singkat Yes Flexi. Alhamdulillah. Okay, jadi kita dapat untuk Arka 39, 38 macam tu lah, lebih kurang tadi. Okay, sekarang kita ambil LAN ni. Okay, kita cucuk dekat sini pula. Kita pakai port 1G juga sebab kat Arka kita pakai port 1G, sini pun kita pakai port 1G. Ini kita rapatkan. Okay, dah ada internet. Okay, ni IP address untuk G10 IQ V4 lah. Okay, lepas tu kita buka IP address. Tadi 5G NSA kita buat kat sini pun 5G NSA juga.
IP address dia 192.168.0.1. Okay, login. Okay, no thanks. Okay, 5G NSA B28 N78. Kalau nak tepat lagi tengok dalam ni, advanced set engineer mode. Okay, sini 4G B28 5G N78. Okay, yang ini kita pangkah dulu sekali, kita buka baru. Okay, boleh nampak. Ini result kat sini lah. Result kat sini. Dia kurang lebih tu mesti ada punya. Kurang lebih tu mesti ada. Pasal CPU SoC lain-lain. Tengok. Dia tinggi kat sini, dia rendah kat sini. Gitu. 60. Tadi RK paling tinggi 80 kan. 65. Itulah kalau nak ikut apa yang saya dapat test dekat tempat saya ni lah. Ping 22, RK tadi berapa? 24 Okay, sekarang dia turun pula 336. Upload 6970 lah ni. Okay, lagi. Oh, ping dia 3 kali test, 22, 22, 22. Oh, sekarang speed makin naik lagi. Okay, cuma boleh set sini bosku semua. Kalau boleh mindset tu boleh cakap on par je. CPU 2 ni on par. G10 V4 ni on par dengan Qualcomm. Bosku set macam tu dah, sudah. Jangan anggap lebih, jangan anggap kurang gitu. Kalau boleh sedikit beza tu bergantung pada geografi tempat juga kadang-kadang. Jadi kalau bosku test lain dengan result yang saya dapat ni kan, jangan salahkan saya pula. Kadang-kadang tu dia nak cakap tak erti, dia melibatkan dengan posisi modem tu kita letak macam mana untuk menerima signal dari tower. Kadang tu efek daripada external antena yang kita cucuk kadang tu. Sebab yang ini ada 4 port, yang tu ada 2 port kalau nak compare dengan external antena lah. Lepas tu benda lain lagi kadang tu gelombang tu lah, gelombang tangkap ke signal. Okay, kalau macam modem ni dia ada sini, dia ada bahagian tepi. Kalau yang ni ada 2 tepi sini, 2 belakang. Jadi dia cara penerimaan signal tu jadi lain. Okay, ini dah berapa kali buat test last kali lagi. Okay, lepas tu kita pause video, saya test G10 V3. Okay, 410 download. Upload 73. Kipas dia berdengung sikit bosku kalau siapa-siapa beli. Dengar tak? Ni kipas dia ni 5V, 5 volt. Ada berdengung sikit. Dia kipas dia ni function dia tu sedut atas, tolak ke tepi. Dia nak tembak ke sini, tolak ke tepi. Dia tak kuat pun kalau rasa, tapi efek pada ni lah, pada apa, pada suhu memang efek. Ni tapi saya tak boleh nak tunjuk pasal dah terbuang pula suhu itu hari. Masa test itu hari, fan lain, sampel yang lagi satu fan lain, lepas tu masih tinggi. Lepas tu dia tunjuk saya CPU yang fan yang ini punya, yang baru ni, dah turun tapi dia orang dah silap buang suhu tu. Apalah, nanti saya itu lagi sekali request lagi sekali suruh buat ada balik. Jangan risau. Okay, kita on V3 pula. Okay, kita sambung. Ni tengah on V3. Okay, kalau speed dengan RK tadi tu kita nampak macam yang ni yang tinggi kan, yang V4 tinggi kan. Tapi sebenarnya ni malam tau. Ni pukul 2, pukul 3 ni saya tak tidur ni sebab besok cuti sekolah. Ini hari apa Sabtu, besok cuti sekolah. Jadi saya spend masa malam ni tidur lewat untuk buat test ni lah. Sebab kalau siang hari tu saya test macam yang V4 ni tenggelam dari RK.
Jadi tak dapat speed yang betul. Kalau siang hari tu payah. Sekarang ramai user 5G jadi susah. Okay, sekarang 5G kita naik V3. Okay, masuk UI. Belum cucuk LAN. Salah cucuk LAN lain. Kita pakai LAN sama senang sebab kadang tu kabel LAN ni pun dia efek. Kabel LAN yang ni contoh macam dia kasar sikit, yang ini halus, jadi dia jadi speed line. Okay, jadi kita pakai yang sama je semua. Okay, dah. Okay, sini dah naik. Okay, sini pun dah naik. Okay, kita login. Okay, kita tengok network dulu. Network 5G NSA okay, sama je semua. Arca 5G NSA tadi, V4 5G NSA, ni V3 pun 5G NSA. Okay, nampak? Okay, jom kita test speed. Tempat yang sama ya. Duduk sini je. Tempat V4 duduk tadi. Okay, ping 22. Ui, V3 melampau mendadak naik ni. Itu kadang-kadang saya tak faham juga ni test ni bosku. Kadang-kadang tu tak terduga dengan apa yang kita expect. Tengok V3 pula yang tinggi kat sini. Jadi kalau sikit-sikit tu kita kena pejam mata. Kadang-kadang tu dia efek geografi. Kadang tu dia power untuk permulaan saja kadang tu. Itu yang susah sikit tu. Kadang tu speed ni upload server server feedback ni kadang tu kena main sikit. Cecah 500 ni V3 ni. Padu betul ni. Upload 62 63. Tapi V3 itulah, walaupun dia laju sekarang untuk akan datang itu yang kena fikir jugalah. Sebabnya dia tak ada 5G SA Advance, tak ada 5G Plus. Betul lah, 5G boleh hasilkan 500 lebih sini. Arca pelik. Arca kenapa tenggelam banyak sangat. Saya nak test alih Arca nanti, nak letak tepi sini sikit biar dia modem lain saya nak off semua. Lepas tu kita tengok balik sebab kalau nak ikut test-test sebelum ni, Arca dengan V3 ni tak lagi jauh. Tadi lagi jauh sangat ni. Okay, 500 sebelah. Okay, sekali lagi. Nanti kita pakai ni server feedback yang ini juga. 22 ping. Okay, cecah 500 jejak, 500 kekal kalau V3. Okay, saya pause dulu. Saya nak alih Arca ke sini. Modem lain-lain saya nak tutup. Okay, Arca dah saya alih. Okay, dah duduk tempat tadi. Tempat V4 dengan V3 duduk. Okay, internet pun dah jalan. Masuk UI. Modem ni dia memang akan jadi NSA lah, 5G NSA lah, sebab saya dah lock. Okay, 5G NSA, nampak? Ni. Okay, kita speed test. Ini tadi pakai ni Kuala Lumpur. Okay, kita cuba pakai ni. Pelik Apalah, sikit-sikit tu pejam mata bosku. Saya tak boleh nak tak boleh nak buat rumusan sebabnya CPU sama. Kalau nak ikut Arca ni sama dengan G10 V3. Dan Arca ni pun kadang-kadang tu saya test pun ada dia tinggi daripada V3 dulu. Entah sekarang ni dapat macam ni pula. Tak faham juga. Sekejap. Kadang tu ini ni server ni. Nak kena ini pusing-pusing sikit pasal tower sebelah tepi. Apa lah
makin kurang dah alih tempat kat situ tadi dapat 80, sini dah jadi 57 pula. Ya, kita pusing gini sikit. Okay, upload naik balik. Try lagi. Okay lah, sorry Zak, malam ni kita dapat V3 ya, the best V3 the best. Tapi jangan cakap V3 terbaik, terpadu speed, jangan cakap gitulah. Anggap je sama, sebab dia CPU yang boleh cakap CPU yang max chip semualah. Max chip semua. Jadi bila kita pasang di sesuatu tempat tu, dia boleh hasilkan speed yang sepatutnya kita akan dapat. Bukannya speed yang dah jadi rendah disebabkan CPU kurang performance, bukan gitu. Okay. Beres lah bosku, semoga manfaat. Okay, dapat slow. Bezel sikit-sikit tu pasti ada punya, pasti ada. Sebab design dah lain, antena design lain, cara tangkap gelombang lain sebab design dia dah lain. Lepas tu hardware pun dah lain. Gitulah. Alright, semoga bosku semua tengok video ni bermanfaat lah buat semua. Alright bosku, terima kasih. Assalamualaikum.